Man, jom bedah. Bedah siapa? Bedah lirik. Let's go. Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni saya akan tanya soalan dekat Mirza. Oh, kita terbalik pula. Okay, kita terbalik pula. Okay. Tadi saya tanya dia. Hari tu saya tanya dia. Sekarang dia tanya saya pula. Okay. Tadi ke hari tu? Nampak baju macam sama. Okay, kita terus. Okay, terus lah. Okay, so Mirza, untuk lagu Siapa, lagu kita panggil lagu Siapa lah kan. Siapa? Kenapa pilih lagu ni untuk kaitkan dengan dakwah? Okay, kalau tengok pada lirik yang dibuat pun kan, dia kata siapa diriku tanpa dia dan sebagainya kan. Betul. Kalau tengok lirik-lirik tu, dia macam ibaratnya macam kita ni siapa tanpa Allah. Deep. Jadi macam hidup kita kat dunia ni memang bergantung dengan Allah. Yalah, sebab kita makhluk kan. Betul. Kita makhluk dan Allah pula Khalik. Jadi memang hidup kita ni bergantung lah dengan Allah kan. Betul. Jadi dekat dalam lagu ni, why not kita tukar daripada siapa di hatimu tu. Ya, betul. Kan kita tukar kepada siapa di hatimu tu versi Islamik sikit kan. Betul. Tapi sebenarnya jujur lah korang semua susah kan nak pilih lagu tu. Betul, sebab lagu tu lagu lama kan. Last tahun lagu apa? Itu lagu cinta bro. Lagu cinta memang kita nyanyi pun kita nyanyi memang selalu jiwang-jiwang lah. Broken lah. Di satu cabaran tapi ada manis-manis lah depan ujung-ujung dia. Betul. Alhamdulillah. Jadi untuk last lah ada apa-apa nasihat ke apa benda nak cakap kat diorang semua? Okay lah, nasihat aku aku tak ada banyak nasihat untuk aku beri. Sebab aku manusia yang lemah. Cuma aku berkongsi sikit. Kita kat dunia ni tak lama. Ibaratnya kita kat dunia ni sebagai tempat persinggahan ataupun senang cerita R&R. Jadi kita dekat R&R ni biasanya kita buat apa? Kita rehatkan diri kita. Bukan rehat, maksudnya kita dekat R&R ni kita cari apa yang kita perlu untuk sambung ke perjalanan kita. So destinasi kita mana? Akhirat. Jadi kita gunalah peluang sebaiknya dekat R&R yang sekarang kita duduk ni untuk kita kumpulkan banyak amalan dan sebagainya untuk bekalan dekat akhirat nanti. Alhamdulillah. Terima kasih kepada member saya Mirza. Jadi untuk korang semua yang tengok bedah lirik hari ini, jangan lupa teruskan follow MCG untuk konten-konten yang akan datang. Dan kepada yang berminat untuk ikuti kempen-kempen ataupun kempen sumbangan MCG, why not korang follow je semua platform kita orang. Betul. Jangan lupa follow, nanti kita orang akan letakkan akaun-akaun yang akan tertera kat bawah. Mana tahu ada yang nak sponsor single ke kan. Mana tahu kan. Kita berharap juga ni. Okay. Tak adalah. Okay, itu saja. Okay, itu saja daripada kami. Assalamualaikum.